Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Glamista, dan kita masih bersama dengan Puan Karimah untuk membincangkan tentang pembelian kasut. Jadi Puan Karimah, ini ada dua teman kias, iaitu Ella dan juga Syah, yang meminta pandangan dari Puan Karimah tentang kasut yang digayakan. Kita mula dari Ella lah. Ella ni dia memakai kasut tu untuk pergi pasaraya. Pakai kasut tu saya suka, cuma pemilihan pakaian itu nampak terlalu santai, terlalu sempoi. Biasanya boleh dirayan sebagai pelajar sekolah mungkin, sebab kasut yang dipakai dah betul, pakaian tu tak mencerminkan umurnya, seluar, baju dan nampak terlalu ringkas. Jadi baju macam mana yang sesuai digayakan dengan kasut ni? Okay, kasut tersebut kasut yang nampak bergaya dan manis. Jadi pakaian dipakai macam nak pergi bersukan, kurang manisnya di situ. Dan mungkin boleh pakai warna yang lebih cerah dan ceria. Kita beralih pada Syah. Dia memakai fashion seperti ini dan kasut itu untuk pergi ke kenduri kahwin. Okey, baik. Saya suka tudung dan aksesori yang dipakai. Cuma pakaian seluar dan kasut yang dipakai oleh Syah sangat tidak sesuai, tak kena dengan kenduri. Untuk Syah, perlulah pakai pakaian yang lebih elegan dan sesuai manis dan kasut yang lebih bergaya. Nanti kita bagi tahu dengan Syah dan juga Ella. Baik, Puan Karimah, sebenarnya kan nak tanya lah kan, ramai wanita-wanita mempunyai koleksi yang banyak kasut-kasut di rumah. Jadi apa cara untuk kita menjaga kasut tu supaya tahan lama? Baik, kasut perlu dipakai secara bergilir dengan kasut yang lain supaya lebih tahan lama, kerana kasut yang dipakai juga perlu direhatkan. Selalu waktu apa yang sesuai untuk beli kasut? Seeloknya pada kaki maksimum kembangnya, iaitu waktu tengah hari atau petang. Jadi dapat saiz yang ideal untuk membeli kasut. Ada gambar yang baru daripada Syah dan juga Ella. Nampak bergaya lagi bersaing. Jadi Lain. kita mula daripada Syah dulu, yang katanya tadi nak pergi ke kenduri. Bila Syah berpakaian begini, insya-Allah tuan rumah akan rasa tenang dan suka dengan penampilan yang dipakai oleh Syah, rasa dihargai sebagai tuan rumah. Jadi kasutnya padan dengan baju yang digayakan. Dia sangat elegan, bergaya, sesuai dengan pakaian yang dipakai oleh Syah. Baiklah, kita beralih pada Ella pula. Kalau kita lihat tadi terlalu gelap pakaiannya. Jadi sekarang ni macam mana? Baik, Ella, kita lihat warna kasutnya dah berubah. Tadi pakai warna hitam, sekarang warna merah. Hitam dan merah. Ya, bajunya juga telah berubah warna, lebih cerah dan ceria, sesuai untuk pergi jalan-jalan keluar ke pasaraya di hujung minggu. Jadi kasut dan juga padanan baju yang berwarna kontra ni sesuai lah. Ya, nampak Ella keluar dengan keadaan yang gembira, sesuai dengan warna yang dipakai. Baiklah, sebenarnya bukan Ella dan juga Syah je yang ada persoalan. Kita ada kumpul soalan daripada orang awam. Jom kita lihat. Sesuai tak jika saya memakai sandal ke pejabat? Pemakaian sandal ke pejabat adalah kurang sesuai. Sekiranya mahu pakai sandal di pejabat, boleh pakai semasa dalam pejabat. Maksudnya ke pejabat pakai kasut, tetapi dalam rutin dalam pejabat pakai sandal, dan balik dari pejabat boleh pakai kasut kembali, kerana profesionalnya seorang wanita itu perlu memakai kasut, bukan sandal. Betul ke warna kasut perlu sepadan dengan beg tangan? Betul, sangat bagus dan bonus sekiranya seorang wanita pergi kerja atau ke mana saja memakai beg tangan dan kasut dengan warna yang sama. Namun begitu tak semestinya ia perlu warna yang sama, kerana tidak banyak di pasaran yang menjual warna beg tangan dan kasut warna yang sama. Boleh tak saya menggayakan baju kurung dengan kasut canvas? Baju kurung dan kasut canvas boleh dipakai hanya ketika santai di luar waktu kerja, dan adalah lebih manis dan sopan dan santun sekiranya memakai baju kurung bukan dengan kasut canvas, pakai dengan sandal atau kasut yang lebih bergaya. Kasut jenis apa yang patut dimiliki oleh setiap wanita? Baik, kasut yang patut dimiliki oleh setiap wanita secara asasnya pula ada dua, iaitu untuk dipakai pada waktu rasmi dan untuk dipakai pada waktu santai. Sekiranya nak beli kasut selain pada yang fashion, yang bercorak, yang ada aksesori, itu tak ada masalah, boleh ikut cita rasa masing-masing.
perkongsian itu tadi. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen ini, mungkin pun Karimah ada tips-tips yang dikongsikan bersama dengan penonton Gila Mista. Silakan. Okey, baik guys. Ada kasut yang disimpan lama, dia akan mengecut. Bila kasut tadi mengecut, maka saiz yang sebelum ni tu dipakai dia jadi kecil dan tak muat. Caranya ialah ambil kasut tadi, pakai, sarungkan stokin, kemudian gunakan penyelai rambut, halakan ke seluruh sekeliling kasut. Lepas tu akan dapat saiz asal. Tips yang sangat bagus. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Pak Karimah kerana sudi bersama dengan kami di segmen Gila Gaya ni. Anda jangan ke mana-mana, kerana lepas ni kita akan ke segmen Ilham pula.